yang penjara ini boleh dihidupkan semula lebih 100 tahun selepas pembinaannya dan dijadikan sebagai tapak pelancongan. Kota Jail ni 2005 dia dah tutup. Jadi bila dah tutup, makin hari tengok makin teruk keadaan dia. So dia terbiar, kedudukannya di tengah-tengah bandar. Dia dah berusia 142 tahun dan dia menjadi sebahagian daripada cerita negeri Johor. ...142 tahun lalu, terbinalah penjara ini yang dihuni beribu-ribu banduan dengan macam-macam kisah, macam-macam rahsia yang tidak pernah diketahui oleh orang di luar sana. Siapa yang pernah terfikir, siapa yang pernah terbayang yang penjara ini boleh dihidupkan semula lebih 100 tahun selepas pembinaannya dan dijadikan sebagai tapak pelancongan. Memang tak pernah terfikir dan tak pernah terjadi dekat negara-negara. Ini dia penjara keempat terbesar di Malaysia. Inilah kebanggaan Johor menjelang tahun Visit Johor 2026. Inilah Kota Jail. Assalamualaikum semua, saya Kianu Azman dan saya akan menjadi pengacara anda untuk podcast episod kali ini di penjara Kota Jail yang pernah dinamakan penjara air molek. Dan kita ada jejaka-jejaka yang cukup molek dekat sebelah saya ni, yang orang-orang penting di sebalik Kota Jail. Kita bersama dengan Cik Zul Abbas. Assalamualaikum Cik Zul, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah. Inilah merupakan kita punya pengarah operasi Kota Jail, Segak Bergaya, dan dia pun dah berpengalaman masuk dalam sel-sel ini dah berkali-kali dah, almost every day datang masuk dalam sel ya. Dan kita juga bersama dengan pengarah kreatif Kota Jail, the one and only Fazir Shohimi. Apa khabar Fazir? Baik, Alhamdulillah. Macam pelik panggil Fazir kan, sebab you lebih dikenali sebagai kecil. Yes, betul. Tadi masa kita jumpa kat luar, saya tanya dia, kenapa you dipanggil kecil? Rupa-rupanya sebab you punya height semua kecil-kecil je. Saya punya badan karakter. kecil. Oh, karakter pun. Awet muda. Awet muda, molek selama-lamanya. Macamlah nama penjara air molek ya. Sebenarnya saya dah lama dah tengok dekat TikTok terutamanya. Banyak orang datang ke Kota Jail dan kita curious. My mum dengan I macam, ni kat mana ni? Ni kat mana? Kita ingatkan penjara Pudu. Saya kata kat mak, penjara Pudu dah jadi lalapot dah dekat Kuala Lumpur tu. Betul. Rupa-rupanya dekat Johor baru. Dan baru je sebenarnya Mac 2025 tempat ini dijadikan sebuah tempat pelancongan menarik. Bukan saja orang Malaysia tapi mereka di seluruh dunia. Singapura ada, Azerbaijan pun ada juga kan. Okey, kita nak patah balik sikit lah. Kita tanya pada Encik Zul sendiri. Macam mana tercetusnya idea untuk kita hidupkan semula sebuah penjara untuk menjadi satu tarikan pelancong ni Encik Zul? Okay, so Assalamualaikum. Salam. So, basically kita ni bergerak atas tiket jenama Johor, JOHO. Jadi sepanjang kita sebagai brand ni, kita melihat pelbagai tempat yang ada potensi tapi kita nampak dia tidak digilap. Sebagai contoh, ini bukan pertama kali kita buat repurpose project, tapi lebih kurang 10 tahun lepas kita pernah buat di kilang bateri Tampoi, yang mana itu merupakan bekas kilang Eveready bateri. Jadi sama juga dia abandon dalam keadaan yang teruk dan banyak juga kerja-kerja, tapi dia mempunyai nilai-nilai tersendiri. So bahagian depan kilang bateri itu mempunyai nilai estetik tersendiri yang sebenarnya kalau kita tengok balik ada banyak lagi sejarah ataupun perkara-perkara yang tidak diketahui umum. Seperti kedudukannya, dia dulu ialah kawasan perindustrian yang terawal di negeri Johor. So dekat situ kenapa Eveready, straight line tu semua banyak kilang-kilang Amerika yang start di situ. Termasuk ada satu tu bekas pemasangan kereta Chevrolet untuk pasaran Southeast Asia. Jadi kita pun kita ingat kita boleh memperkenalkan tempat-tempat sedemikian, dia akan menonjolkan potensi negeri Johor. Jadi itu salah satulah yang kita buat pada 10 tahun yang lepas. Okay. Dan untuk Kota Jail pula, Kota Jail ni 2005 dia dah tutup. Jadi bila dah tutup, makin hari tengok makin teruk keadaan dia. So dia terbiar, kedudukannya di tengah-tengah bandar. Lepas tu kita memang dalam era kemajuan nak ada bangunan baru, ada RTS and so on. Yeah. Tapi bangunan yang agak besar saiznya dan kedudukannya ni
tidak dipandang oleh sesiapa. Tidak ada usaha-usaha pemeliharaan yang baik. Dan yang penting sekali, dia dah berusia 142 tahun dan dia menjadi sebahagian daripada cerita negeri Johor. So tanpa bangunan lama semacam ni, kita tak ada beza dengan bandar baru yang lain. Ya. Jadi kita kena kekalkan identiti 142 tahun ke, kalau ada bangunan lain yang 100 tahun ataupun yang memang ada significant value untuk sesuatu bandar. Ya. Jadi itulah sebabnya kita meneroka tempat ni. Itulah, dan yang menariknya pasal kota jail ni adalah sel-sel dan sebagainya semua orang kata maintain lagi. Dia masih dikekalkan. Jadi kalau kita masuk dalam sel-sel kat sini, kita boleh nampak ada contengan, Coretan. tulisan. Saya tengok dalam satu sel tadi, ada macam-macam bahasa. Ada yang tulis bahasa Cina, ada dalam Jawi, ada yang buat macam matematik pun ada juga. Macam-macam lah kat sini sebenarnya. Itu baru satu sel tu. Jadi macam kecil sendiri pula sebagai pengarah kreatif dekat kota jail ni kan. I'm sure you were there masa idea ni tercetus juga dengan everyone dekat Johor Group kan. Pandangan you sendiri pada ketika itu, adakah you nampak potensi untuk kita kembangkan tempat ni jadi satu tapak pelancongan? Okay, pada mulanya kita nampak penjara ni, dia adalah satu peninggalan sejarah, nilai sejarahnya amat tinggi. Jadi kita berfikir untuk memberi nafas baru kepada masyarakat, khususnya kita berfikir untuk membuat satu platform untuk penggiat seni, khususnya dalam segi kreatif ekonomi lah. Di situlah permulaan idea tercetusnya. Dan sekarang ni kita pun sedia maklum dekat kota jail ni dia bukan sekadar boleh datang, tengok-tengok sel-sel lama, tengok gambar dan sebagainya. Tapi ada banyak orang kata elemen hiburan ada. Yes. Dan ada juga elemen bersejarah juga, ada galeri. I heard kita boleh tengok juga video sebatan. Betul. Banduan-banduan dekat sini dulu kan. Apa antara orang kata daya tarikan utama dekat sini yang setakat ni you nampak orang datang je sebab kafe ke, sebab ada pot shopping ke, macam mana tu kecil? Okey, salah satunya dari segi seni bina era kolonial British, dan untuk pengetahuan, kontraktor kota jail adalah Wong Ah Fu. Nama seorang kontraktor, Okay. nama dia Wong Ah Fu. So dia ada nama jalan di Johor Bahru, dikekalkan juga jalan Wong Ah Fu. Selain daripada seni bina yang kita boleh lihat, seni bina lama, kita ada juga beberapa galeri di dalam kota jail. Contohnya sekarang kita ada galeri penjara air molek. Okay. So galeri penjara air molek tu kita lebih dedahkan untuk education, spesifiknya untuk orang awam dan kanak-kanak lah. Sebab zaman sekarang banyak kejadian-kejadian yang tak diingini. Betul, tak diingini berlaku. So kita mengambil kira, Dekat sini? I mean the Everywhere lah. Ya, everywhere lah. Masyarakat. Ya, masyarakat dekat sekarang sini lah. terkejut kita. Apa yang tak diingini kat sini? Aku dah tengah host podcast kat sini nak lari ke apa Macam sekarang ni? uli. Yes. Gejala-gejala yang tengah berlaku kat luar sana. So kita mengambil kira, jadi kita membuat satu inisiatif untuk membuka galeri penjara molek tu untuk education untuk budak-budak, supaya mereka tahu macam mana kehidupan jika kita buat salah. Dan kita ada juga beberapa video-video interaktif yang boleh menginsafkan. Allahu Akbar. Ya. Saya pun kena pergi sekejap lagi ni. Betul. Dosa saya tinggi menggundung dah. Yang ni kan aku kena pergi juga ni. Okey, selain tu kita juga coming soon kita akan ada galeri contemporary art. So kita namakan dia Aman Gallery. Okay. So Aman Gallery tu adalah singkatan daripada Air Molek Art National Gallery. So Aman. Okay. Air Molek is nama Ni. tempat ni lah. Air Molek Art National Gallery. Art National Gallery. Okay. Yes. Aman This is Gallery. kita punya, bagi saya dia adalah jantung untuk Kota Jail lah. Ya. Sebab kita akan membuat beberapa pameran
contemporary, Mhm. art contemporary di situ. That's the great thing pasal Kota Jail pada saya tau. Sebab dia bukan sekadar untuk kita datang ambil gambar, buat TikTok macam Gen Z ni, but it's an education platform juga dan Betul. platform untuk memberi orang kata peluang kepada artis-artis kat luar sana Yes, macam you untuk kata penggiat tadi. seni. Yes, penggiat-penggiat Yes, seni. yes. Sebab bukan sekadar ada contemporary art yang tak lama lagi akan dipamerkan, tapi Betul. ada juga pementasan teater sebelum ni, Betul. Yeah. mini concert apa Butterfingers Butterfingers. Butterfingers, dahsyat betul. Tak lama lagi mungkin Tok T pula buat konsert kat sini kan. Tak Ya. mustahil sama sekali. Okey, macam Cik Zul, kalau kita nak patah balik kepada pemilihan nama Kota Jail. It's very interesting sebab dia dua bahasa kan. Kota Ya. bahasa Melayu, jail in English kan. Adakah pada awalnya ada nama-nama lain yang you all decide tapi in the end decided on Kota Jail tu? Oh tidak, sebenarnya nama Kota Jail tu ialah nama asal tempat ni. Oh ya ke? So dia ialah nama panggilan, bukannya nama rasmi. Nama rasmi dia Penjara Besar Johor. Okey. Jadi Kota Jail ialah nama panggilan dan kita juga dah berjumpa dengan evidence yang lebih berat, iaitu kita jumpa perjanjian pasal tempat ni dan dinyatakan Kota Jail, perjanjian Kota Jail Johor Bahru. I see. Ya. Jadi bila kita nampak tu lebih mengesahkan lagi nama Kota Jail. Bukannya kita suka-suka, tapi mungkin pada masa tu dia ada beberapa dokumen. Okey. Jadi mungkin disebabkan slang lokal atau yang dia menjadi dui bahasa. I see. Jadi kota tu mungkin dia sama ada dia salah faham ke ataupun memang dia orang nampak ini sebagai satu kota. Dan jail tu mungkin daripada zaman tu ada British semua. Jadi mungkin dia orang yang saya tak pasti istilah penjara tu digunakan pada masa itu. Tapi jail tu mungkin lebih menonjol. Jadi itu yang jadi Kota Jail. Dia macam jail town gitu macam Kota Jail macam tu Tapi dia tak dinamakan sebagai jail town. Masyarakat pada masa tu mungkin dia bukannya sangat faham bahasa Inggeris, tapi kewujudan pihak Inggeris ada di Johor. Jadi sebab itulah Kota Jail tu wujud. Dia bukannya jail town. So town tu lagi bahasa yang aneh. I see. Untuk diorang pada masa ketika itu ya, kan. pada ketika itu. Okey. Pada awalnya ada tak apa-apa cabaran yang Encik Zul dan tim hadapi untuk dapat kelulusan ke apa ke untuk kita transform penjara Air Molek ni? Sudah tentu. Cabaran tu lebih kepada kita kena buktikan kita punya credibility dan kemampuan kita untuk menjalankan projek ini. Sebab projek ini dia bukannya macam kita bina shopping mall atau kita bina padang futsal and so on. Jadi ini ialah satu benda yang kalau tengok gambar asal yang mana kita pun dah letak kat depan, bila kita dapat tempat ni, macam mana gambaran pada aerial view dia, dengan semak, dengan runtuhan, dengan tak ada bumbung and so on. Elektrik, air pasti tak ada, internet lagilah. Jadi dengan keadaan itu, kita kena meyakinkan pihak berkuasa yang benda ni berdaya saing dan juga kita mampu untuk melakukannya. So itu yang terjadi pada kita sekitar Oktober, November kita dapat kepercayaan tu. Tahun lepas 2024 dan kita buka pada Mac 2025. Jadi kita mengambil masa lebih kurang 5 bulan untuk buka untuk kali yang pertama. Wow. Kepada public. Which is not bad juga. 4-5 months dikira Yes. macam ni dipermudahkan juga all Alhamdulillah. urusan-urusan untuk buka Kota Jail ni kan. Betul. Okay. Kecil sendiri pun I'm sure you dah nampak macam-macam jenis pengunjung yang datang kat sini kan. Dari Singapore ada. Mungkin dari negara mana lagi you pernah nampak pengunjung-pengunjung sini? Daripada negara mana lagi? Kebanyakan waktu sekarang ni kita banyak jumpa daripada China. Mostly kalau pagi tu memang kebanyakan daripada China yang Okey. datang. Dan diorang datang pula satu grup macam tu Betul, kan. Ramai akan datang betul. sekali kan. Kebanyakan baru ni ada program daripada wisata Indonesia. So ada lebih kurang dalam 300 ke 400 orang datang Nice. dengan bantuan Visit Johor. So untuk pengetahuan kita pun telah dijadikan satu produk untuk Visit Johor 2026. Okay. Dan selain tu kita juga menerima beberapa orang daripada Europe. Diorang banyak memberi contribution. Contohnya kita ada kita buat satu kebun
So kebun tu ditolong oleh mereka daripada Europe, daripada Pelbagai Jepun, negara. ya Okey. beberapa negara luar lah. Sangatlah international kat Yes, sini ya. betul. Dia bukan hanya orang kata tarik minat orang-orang Malaysia, KL ke apa, Ya, sekarang daripada all around the world datang sini betul. dah Tempat kan. ni basically untuk, bagi saya, untuk semua orang. Ya. Ya, untuk berkongsi, berkongsi pendapat, ya, berkongsi Belajar idea. juga kan. Yes. It's a melting pot of creative community and culture lah. Encik Zul nak tambah something? Bila kita ada pelbagai budaya, berbagai orang, Ya. jadi macam-macam perspektif, macam-macam pandangan yang ada. Hmm. Jadi itu yang membuatkan kita tak boleh syok sendiri hidup dalam dunia ni. Ya. Jadi it's not just us, it's not just satu bangsa, satu bahasa saja. Jadi kepelbagaian ni akan membuatkan kita lebih terbuka dan dynamic daripada segi pemikiran, dan juga kita boleh belajar sesuatu. Dan nak masuk sini dengan cerita it's free kan. Tapi kalau ada setengah bahagian kena bayar RM5, is it? Ada, itu untuk part mana tu kat sini yang kena bayar, ada ticket entrance tu? Galeri sahaja. Oh, galeri saja. So selain daripada tu nak jalan-jalan kat sel semua percuma lah. Ya. Yeah. Itulah another reason kenapa orang suka sangat datang sini. Saya tengok kat TikTok punya comments apa semua kata free je, kita boleh lepak. Jadi pot-pot lepak anak-anak muda pun kat sini juga kan. Betul. Macam kecil cakap tadilah, dia macam ada elemen education, ada elemen culture juga, Betul. budaya dan macam-macam dekat sini sebenarnya kan. Okey, mungkin dulu-dulu lah orang macam tak nak cakap pasal benda aneh-aneh yang berlaku dekat tempat-tempat sebegini. Tapi I rasa zaman sekarang ada benda aneh lagi orang nak datang sebenarnya. Betul. Lagi budak-budak muda kat TikTok. Betul. Serius lah, boleh ada supernatural. I want to come, I want to see it for myself. Yeah. Cik Zul, pernah tak apa-apa dekat sini yang rasa macam, lain macam lah, ataupun pengalaman-pengalaman ngeri Cik Zul sepanjang ada dekat Kota Jail? To be honest, sebenarnya okey je. Bila kita masuk sini, tak adalah yang perkara aneh. Yang aneh tu pun aneh biasa. Macam kita jumpa ular, jumpa Ya, belut. banyak semak-semak kat belakang kot Ya. Okey. Kelawar paling banyak. So binatang-binatang tu ada. Okey. Untuk benda-benda yang paranormal, kita menyaksikan perkara aneh masa kita awal-awal masuk tu. Okey. Iaitu ada banyak paranormal yang berlaku di sekitar ni. Seperti apa? Semua ni yang mencari konten apa? Yang membuat konten TikTok. Macam Cik Lan apa semua tu. You Ya, tahu Cik Lan tak kan? pasti nama. Ya. Tapi ada macam-macam orang. Jadi dia bergerak dalam beberapa kumpulan. Jadi kita ni yang behind the scene, tak campur pun urusan dia orang. Jadi yang terkejut dia orang sendiri. Yang terbang dia orang sendiri. And so on. I see. Dan kalau kita tak ganggu, dia orang tak ganggu kita. Tak That's why I ada heard lah kan. Sebenarnya saya pun masuk sel tadi, saya ingatkan, mesti akan rasa sesuatu. Because penghuni sel ni dulu kan, like dengar cerita dalam lebih daripada 10 orang dalam satu sel ni kan. Tapi tak adalah rasa benda-benda yang pelik-pelik ke apa ke. Tapi tak tahulah pengalaman anda macam mana pula. Nak rasa ada apa yang aneh ke tidak, datanglah ke Kota Jail. Kecil, takkan kecil nak diam diri kat sebelah tu. Takkan tak nak kongsikan pengalaman you pula kat sini. Secara peribadi, saya memang nak cakap tak berapa suka dengan benda-benda yang popular. Maksudnya benda-benda yang orang dah selalu buat. Jadi dari segi saya punya pengalaman, saya memang suka buat benda-benda yang aneh. Jadi benda-benda yang unik ni lah yang saya rasa peluang untuk saya lah, untuk membuktikan kepada semua orang yang kita secara independen, kita boleh buat benda ni, dan orang pun boleh datang secara ramai lah. Untuk Tapi ke Kota takkan Jail. tak pernah nampak. Tidak menjawab soalan saya kecil. You Tapi saja sejujurnya dia tak nak jawab soalan memang alhamdulillah saya. saya tak pernah merasai apa-apa benda yang pelik lah. Ya, sebab saya antara orang yang terawal juga yang masuk ke dalam Kota Jail semasa tempat ni masih hutan lah. Terbiar masa tu kan. Betul. Pukul 2 pagi dia masuk sini. 2-3 pagi saya pernah juga experience untuk masuk 2 orang untuk merasai suasana yang tak ada lampu. sebenar, tak ada lampu apa semua. Electricity tak ada masa tu. Yes, betul. Alhamdulillah setakat ni Okey lah. Allah lindung. Alhamdulillah. Nampaknya kecil dan Cik Zul jenis yang macam
dilindungi. Ya, Siang Alhamdulillah. malam doa-doa apa yang pagarkan kita dan sebagainya. Ya. Ayat kursi tak pernah tinggal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab niat kita niat yang baik. So insyaAllah Allah bantu. Tazkirah malam Jumaat. We love it. But it's true. Actually, it's very, very true. Dia kadang-kadang, kita ni kadang-kadang terbayang je macam, kalau Yeah. tempat-tempat macam ni mesti ada It's about mindset. It's all about the mind kan. Kalau kita mencari, kadang-kadang, okay, mungkin benda tu akan munculkan diri. Kalau kita Muncul macam, dalam kepala dia. betul juga sebenarnya kan. It's all in here kan. Dah macam segment seekers pula sekarang ni kan. Tapi Encik Zul dengan kecil, Alhamdulillah tak pernah Alhamdulillah. lah. Tak Macam pernah. Apa yang pelik-pelik. Kita pada awalnya masa kita nak buka tu, kita pun nervous. Nervous yang berat. Sebab, yelah anggapan orang macam tu. Ya. Semua orang ni tak pernah masuk. Melainkan kontraktor kita yang buat tempat ni. Jadi first nak buka tu, kita berdebar satu. Berdebar pasal takut orang punya persepsi kan. So apa, dia nak rasa takut, dia nak lari, tiba-tiba dia pula yang jumpa hantu. Kita berapa bulan tak ada jumpa, sekali time dia ada pula. Tapi ada tak orang-orang macam bagi tahu you all macam, I pernah nampak bayang-bayang ke apa kat sini ke? Orang banyak cerita, ada? tapi sebenarnya bila kita tengok balik, salah faham. Okay. Contoh macam dekat social media ada yang share, saya masuk pagi-pagi, saya dengar orang menjerit. Lah. Terus saya pusing dan keluar. Jadi bila kita Padahal, check, Encik Zul yang tengah jerit kat staff. bukan. Oh, bukan. Bunyi orang kena sebat video. Oh, Video sebatan. Dengan preview video kat belakang. Ya. Yes. Jadi dia sebelum masuk, mungkin dia dah ada persepsi Ya. yang, tempat ni hantu lah, apa benda Ya. semua. Baru sampai hallway, Allahu Akbar. Pam. Dia tak dengar yang sebat tu. Jadi dia dah Dengar cakap, jeritannya je. iya, dia cakap ada orang menjerit. Jadi dia balik tu pun, okay, tak apalah. Mungkin belum ada kekuatan untuk dia. Okey, jadi jangan takut kepada anda yang rasa macam, tak berani aku nak datang penjara-penjara lama apa semua ni kan. Ini bos-bos besar. Diorang dah kat sini berbulan-bulan. Sebelum dibuka lagi tempat ni kepada awam, you all dah datang sini 2-3 pagi. Betul. Dan setakat ni memang tak ada apa-apa yang pelik-pelik dah berlaku kat sini Alhamdulillah. kan. Okey, setakat ni kita tahu ada jail market, itu pop-up bazaar yang pernah you all buat sebelum. Ke is still ongoing pop-up bazaar ni yang Yes, jail market? still Yeah. ongoing. Ongoing jugalah. Yeah, So yeah. dia macam weekend sahaja ke macam mana? Ikut suka. Oh, ikut suka, siapa-siapa nak buat their own pop-up bazaar boleh kat sini? Tak. Maknanya ikut kita punya program. Jadi okey. dia tak ada waktu yang tetap. Hmm. So pada asalnya kita buat sebulan sekali. Kita plan sebenarnya Oktober sekali, November sekali, Disember, lepas tu Januari buka. Okey. Tapi speed kita tak cukup, lepas tu ada kekangan what not. Hmm. So kita buat 3 kali and then bulan 3 baru kita berjaya buka yang sepenuhnya. Okey. So yang that means 3 it tu started kat sebelum luar. you buka lah. Ya, kat luar. Oh, kat luar. So dah 3 kali kat luar, barulah kita buka kat dalam. Tu ideanya. Tapi okey lah, 3 kali tu jalan. Jail market 1, jail market 2 dan 3. Lepas tu bulan 3 tu buka lock up raya kat dalam. Sorry? Lock up raya. Lock up? Raya. Raya. Oh, Yes. raya. Untuk raya punya season. March I see. 14 tu ialah masa bulan puasa. So duration tu bulan puasa raya lah. Wow. Who would have thought kan kita boleh pergi kat penjara untuk shopping. Dulu-dulu kata like, kau masuk penjara? Astaghfirullahalazim. Terbiak. Anak kau buat apa ni? Jenayah apa ni? Sekarang aku pergi penjara. Kenapa anak kau buat apa? Anak aku shopping untuk raya. Tahun depan ada macam big pop-ups yang dah plan dah Of sekarang. course, bigger. Bigger. Yeah. Wow. Sebab hari tu masa kita buka, bila kita buka kepada public, dia bukannya terus buka semua dah siap. So kita ada lagi area-area yang kita dah construction. So kita tutup. Jadi untuk visitors, dia tak nampak yang benda-benda yang dalam pembinaan construction tu. Jadi dia macam selamat dan suci. Terpelihara gitu terpelihara. daripada orang awam macam tu ya. Untuk keselamatan. Demi keselamatan. Jadi sekarang banyaklah construction yang tengah Dah. berlangsung. Sekarang everything is ready. almost done. Alright. Kita tinggal 5-10%. Alright. Kita pun dah penat, dah muak. Dah penat dah ya. Yeah. The whole year sejak March tak ada break langsung ya sampai sekarang kan. Jadi tahun depan untuk raya, saya dari Kuala Lumpur akan datang sini untuk shopping raya. Exactly. Minta maaf brand-brand yang macam ada bintang-bintang semua kat KL, minta maaf. Saya nak shop dekat Kota Jail, okay? Make sure lock the date. Lock the date, lock the baju Melayu kat sini, okay? Kecil, antara semua orang kata pementasan yang pernah berlaku kat sini, teater, mini concert, setakat ni yang paling mendapat sambutan yang mana satu? Baru-baru ni kita ada satu dipanggil macam intimate showcase session daripada band Legenda. Saya rasa dia adalah satu band Legenda daripada Kuala Lumpur, Okay. Butterfingers. Kalau tahu,
Ya, Legend tu, uh, OG tu. yes, dia pilih lokasi dekat Kota Jel sekarang sebab dia tengah cuba untuk membuat showcase dia sendiri dekat luar selain KL, dan dia memilih lokasi Kota Jel kerana mungkin suasana Kota Jel sendiri. Ada lagi satu organizer daripada Kelantan. Oh. Yes, Oh, nama yang dia teater tu yang abang yes, Sabri Sabri Yunus. Yunus, ya. Dia Wow. kalau untuk pengetahuan, teater tu berlaku di Sini. lokasinya di sini. Oh. Bukan Yes. kat depan, kat Padang ke apa ke. Bukan. Ya, dia mengisahkan tentang Banduan. Banduan. Wow. Betul. Dia guna sel ke ataupun dekat luar ni? Dia guna keseluruhan. Tapi dia punya pementasan di luar lah. So Macam tu. audience duduk macam mana tu dia? Dia di sana, di belakang dan di sini. So dia pementasannya di sinilah. Dekat tengah-tengah macam tu lah. Yes, betul. Okey, yang upcoming pula ada tak macam bulan 12 ni ke atau New Year punya plan kat sini ada apa-apa ke? Untuk kita memandang jauh, Hmm. maksudnya kita dah membuat projection untuk tahun depan. Kalau saya boleh kongsikan, kita ada satu event dinamakan Perkampungan Seni Johor. Okey. So kita nak meraihkan local talent, kita nak meraihkan kreatif ekonomi, kita nak meraihkan industri seni. Tempatan kita kan? Yes, kita plan maybe bulan 6. Jadi semua tempat di Kota Jel ni kita akan jadikan dia semua galeri dan bermacam-macam aktiviti lah. So saya mungkin boleh kongsikan Yes, please. salah satu kita punya artis adalah Kopratasa. Kopratasa adalah satu Local? yes, Oh. Fox local band lah. Okey. Ya. So diorang juga menghasilkan karya-karya lukisan, Okey. menghasilkan karya-karya sajak, puisi, dan kita punya idea adalah untuk menggabungkan puisi-puisi pempuisi daripada Johor Bahru dan juga gabungan puisi tu boleh dihasilkan sebagai karya lukisan juga. Wow. Maksudnya campuran daripada puisi dan lukisan. Wow. Macam itulah idea Dan kita. rasa kecil pun jenis art berat ni. I nampak dia pakai beret pun nak boleh tahu dah dia ni jenis yang sangat artistik dan sebagainya. Macam kecil pula you punya senjata adalah apa? Adakah you pun puisi-puisi juga ke atau you ada physical art ke macam mana? Basically 10 tahun yang lepas saya berada dalam industri kreatif lebih daripada 1 dekad. So sebelum ni saya menetap di Kuala Lumpur. Kalau tahu Tempatan Fest, Yes. ya itu saya punya projek juga You dulu. punya? Yes. Ya, tapi sampai sekarang masih ada. Masih Diorang sambung diteruskan. legasi. Yes, Tapi betul. kecil dah tak handle dah Tempatan Fest. Tak. Saya Sebab dah sepenuhnya sibuk di Kota Jel dah Kota sekarang Jel, kan. betul. Dia dah berpindah ke Johor dah. Ya. Dia dah dipenjarakan. So Dia kenapa dipenjarakan oleh Encik Zul? So maksudnya saya telah belajar untuk lebih mendalam daripada segi design, kualiti dan juga branding. Ya, itu saya rasa itu saya punya kekuatan lah. Dia punya forte kan? Yes. Dahsyat betul. Nak tanya umur macam boleh tanya umur ke? Sebab dia kecil tapi umur let me guess 32 tahun. 34 tahun. 34? Yes. Encik Zul 31. Tak apa. Cancel. Sebelum Encik Zul faham saya tak apalah. Encik Zul garang orangnya sebenarnya. Nampak je macam. Tapi don't overstep. So masa COVID tu semua orang kena jadi kreatif. So macam kita biasanya kita buat event yang memanggil banyak orang. Jadi bila masa COVID ni kita disekat, dihalang banyak sekatan lah. Tahun depan visit Johor. Lepas tu mungkin 2027 kita nak buat benda lain pula. Saya rasa semua masyarakat ataupun orang awam patut bersama-sama untuk berganding bahu